Setiap orang palingnya tak sama, kata Rasulullah. Kadang ada orang tanya kita kan, Ustaz, masa kita nak baca doa kunut tu, tangan tu kita nak kena rapatkan ke, kita nak kena buka sikit macam ni? Lepas tu macam mana rupa tangan tu, Ustaz? Sebab saya pernah tengok ada orang dia angkat tangan, ada yang terbuka macam ni, tak rapat, ada yang rapat tangan. Jadi mana satu? Jadi ibu semua, antara sunat ketika kita mengangkat tangan tu adalah ketika kita baca doa kunut, kita rapatkan tangan kita, rapatkan. Kemudian disunatkan untuk kita tapak tangan kita ni menghadap ke langit. Macam bukannya gini tau, kita menghadapkan dia ke langit. Kemudian ketika kita baca doa kunut, kan ada satu ayat kita baca, waqina syarra ma qadait, waqina bi rahmatika syarra ma qadait. Baik, ketika itu disunatkan balikkan tangan kita. Waqina bi rahmatika syarra ma qadait. Siapa baru tahu? Tolong komen. Jadi ibu dalam kitab ni ada membahaskan tentang sunat-sunat yang kita boleh amalkan dalam satu ibadah, sehingga kan para ulama dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i himpunkan ada 500 sunat-sunat dalam satu ibadah yang kita boleh dapatkan. Antaranya apa ibu? Antaranya ada 15 sunat ketika kita mengucapkan amin, kan? Ada lagi apa? 9 sunat ketika membaca doa iftitah dan sebagainya. Allahu Akbar, sangat banyak. Ada 12 sunat ketika kita i'tidal. Boleh dapatkan kitab ni sekarang. Sebab apa? Setiap orang umat Nabi SAW ni yang beribadat, yang solat ni, setiap orang palingnya tak sama, kata Rasulullah. Jadinya tekan baik kuning kat bawah, dapatkan kitab ni sekarang, 500 sunat-sunat dalam solat. Kita gandakan ibadat solat kita, kita gandakan amalan sunat dalam ibadat solat kita, insya-Allah.